Monster Galaxy Card kuasa di tanganmu. Ini adalah tournament pertama yang diajukan bagi tahun 2026. Kita sekarang berada di Mr. DIY Plus yang terletak di Mid Valley Mega Mall, Kuala Lumpur. Tournament yang diadakan selama 2 hari ini telah berjaya mengumpulkan lebih daripada 50 peserta yang bertanding di antara satu sama lain bagi mendapatkan kad AR Tok Kasa edisi terhad. Nama saya Muhammad Azaim Bezakun Nizam. Saya daripada Terengganu. Pengalaman main Monster Galaxy Card ni best. Nama saya Siti Hajar. Saya daripada Shah Alam. Ini first time saya bawa anak saya ke event Monster. Saya tak sangka permainan ni best. Ini first time saya masuk tournament sebab layankan anak saya juga. Saya memang zero, tak reti main. Tapi tadi diorang yang ajar saya main. Sebab masa kita beratur tu, dia ajar kita cara bermain. Jadi saya expect sebenarnya kanak-kanak je yang join. Tapi rupanya ramai orang dewasa yang join. Memang di luar pemikiran saya sebenarnya. Siapa boleh main Monster Galaxy Card, hak suka, boleh datang join Monster Galaxy Card tournament. Monster Galaxy Card kuasa di tanganmu. Monster Galaxy Card kuasa di tanganmu. Monster Galaxy Card Kuasa